Okey, contoh pertama, cikgu akan buat okey, jadi pertama ni paksi Y dan di sini kosong. Ini paksi X. Dan cikgu akan lukis satu segitiga di sini. Ya. Jadi kita ambil koordinat dia. Sini 2, 4, 6, 2, 4, 6, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Jadi koordinat yang ni kita labelkan sebagai A, B dan C. Dan kemudian, jadi kita tahulah koordinat A ni ialah 2, 2. B adalah 4, 5. C adalah 6, 3. Jadi contoh ini cikgu nak buat apa? Putaran mengikut melawan arah jam. Putaran melawan arah jam. Putaran, okey, kita tak darjah dia berapa, 90 darjah melawan arah jam pada asalan. Pada asalan tu bermaksud titik ataupun putaran dia tu ialah pada 0, 0. Okey, jadi kita mesti ada pusat putaran. Jadi pusat putaran tu apa kerja dia? Macam ni. Cikgu akan letak jari cikgu dekat sini. Dan kalau gambar rajah ni kita boleh gerakkan dia. Dan dia akan berputar ke sini. Berputar mengikut macam kalau kita ada kompas, gambar apa, tempat melukis tu. Okey, kita putarkan, ukur 90 darjah. Jadi bagaimana nak buat dia ni? Okey, pertama, kalau cikgu nak sambungkan putaran melawan arah jam. Melawan arah jam, daripada sini akan pergi ke sini. Okey, kalau arah jam daripada sini pergi ke bawah ni. Okey, jadi 90 darjah macam ni. 90 darjah kita sambungkan pusat putaran ke objek. Dan dia akan pergi, okey, cuba ambil alat yang sempurna sikit. Okay, ni ada jaga lukis untuk ni. Jadi kita kena buat apa? Kita letakkan di sini dan letakkan di pada objek. Dan kita putarkan dia. Okey, tapi kita nak 90 darjah je. Jadi dia akan pergi mana? Kalau kamu ukur, ambil protractor, dia akan pergi ke sini saja. Okey, ni dah lari sikit dan sebenarnya ni. Dia patutnya 90 darjah tu sampai ke sini. Ni cikgu pegang tadi, dia bergerak sikit. Okey, tu 90 darjah. Okey, jadi di sini dia akan jadi apa? Negatif, kalau kamu ukur ni 90 darjah sini. Jadi negatif 2, 2. Okey. Dan kalau kita buat B macam tu juga, berputar gitu, 90 darjah, dia akan pergi ke si, dan ni jauh sangat kot. Satu sekejap ya. Jadi ni eksperimen punya pasalan. Dari sini satu garis lurus.
Okey, jadi lepas ni ke sini je. Okey, ni sampai ke sini. Dan koordinat di sini adalah negatif 5, 4. Okey, jadi A, koordinat A apa dia? 2, 2 akan jadi kepada negatif 2, 2. B, 4, 5 akan jadi negatif 5, 4. Okey. Okey, itu secara eksperimen. Jadi apa yang kamu kena faham, kalau soalan itu putaran arah jam atau melawan arah jam, tapi pusat putaran pada 0, 0. Tengok betul-betul ni. Koordinat ni nampak sama tak? Nak macam sama tapi terbalik. Macam sama tapi terbalik. Yang B lebih cantik. Okey? Macam mana kamu tahu kalau dia tu, kalau cikgu ulang sekali lagi, ini dengan syarat pusat dekat mana? Dekat 0, 0. 0, 0. Jadi koordinat 4, 5, dia akan pergi sana, dia akan jadi terbalikkan nombor tu. Okey? Pertamanya 4, 5, dia akan jadi 5, 4. Tapi kenapa ni negatif? Sebab apa? Kamu kena tahu kawasan sini nilai X negatif. Jadi kamu negatifkan X. Macam tu je. Take note, take note. Jadi cikgu nak kamu take note, kalau dia tu berpusatkan 0, 0, dia akan jadi macam tu je. Dan dengan syarat 90 darjah. Kalau 180 darjah, bukanlah 90 darjah. Dia akan jadi macam tu. Terbalikkan nombor tu, 4, 5, terbalikkan nombor. Dan kemudian disebabkan kawasan ni, kawasan di mana X negatif, Y positif, dan X tu kamu negatifkan. Apa cikgu tadi? Ulang balik. Okey, kamu tengok. B 4, 5 betul? Dia akan jadi 5, 4. Terbalikkan nombor tu je. Tu kalau dia suruh cari apa? Cari image lah. Objek, ni image dia. Ini B prime. Kalau objek 4, 5, image 5, 4. Tetapi kawasan sini, X-nya negatif. Jadi kamu negatifkan saja. Boleh faham? Oh, kalau dia punya dekat pusat asalan dia tu kosong. Dengan syarat pusat asalan dia tu 0, 0. Okey. Tapi kalau maksudnya dia bolehlah jadi kalau pusat asalan tu selain 0, 0. Betul. Itu yang cikgu nak ajar lagi sekarang ni. Okey, itu satu cara. Tadi cikgu dah ajar cara secara eksperimen. Gunakan kompas. Dapat ni kan? Ni dapat sini. Ni kan ni dapat sini. Okey? Lepas tu, dengan syarat kalau dia pusat putaran tu dekat 0, 0, dari sini akan di sini. Dan negatifkan dia. So, kalau putaran ni, kalau kita buat soalan kedua, kita kata putaran 90 darjah mengikut arah jam. Mengikut arah jam pada asalan. B akan pergi daripada B, iaitu 4, 5. B prime akan jadi apa? 5, 4. Faham? Terbalik kan? Tapi sebenarnya B prime tu apa dia? Sebab kat sini, mana nilai X adalah positif. Sini X ialah positif, Y ialah negatif. Jadi kamu kata B tu adalah 5 negatif 4. Boleh faham? Dekat sini. Okay? Alright. Okay. Take note. Kamu ni. Kamu tulislah apa-apa nota yang perlu. Dia tak payah kira, tak payah
Betul. Yang cikgu lukis ni hanya untuk kamu faham cerita. Okey. Kalau kamu dah ambil take note, beritahu cikgu. Okey. Sekarang ni berfakta benda yang sama, tapi cikgu nak ajar kamu mengira. Okey, cara mengira. Kenapa perlu cara mengira ni? Sebab kita mungkin bukan berpusatkan pada asalan. Faham? Tetapi kita akan buat soalan berdasarkan ini dululah. Okey, jadi kita akan semula Kalau dia kata berpusat pada asalan tu dekat kosong tu kan? pusat pada asalan tu kosong-kosong. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak tunjuk ke kamu cara mengira pula. Tapi soalan yang sama lagi. Soalan yang sama dengan pusat asalan ni lah. Sini. Okey Jadi bagaimana kita nak buat secara mengira saja? Okey, jadi sekali lagi kamu kena tengok paksi yang cikgu lukis ni yang dah ada tu lah. Paksi yang dah ada tu. Tapi berdasarkan paksi ni kita nak mengira. Cikgu terangkan sikit lagi paksi-paksi ni. Okey. Jadi apa yang kamu kena faham di sini? Cikgu akan kamu akan faham ini adalah sudut 90 darjah. 90 darjah melawan arah jam. Kita nak buat ni sekali lagi. Tapi sekarang ni cikgu nak ajar cara mengira. Ya. Jadi kita akan gunakan palang ini dengan palang ini. Melawan arah jam akan memindahkan gambar rajah ini ke sini. Okey. Jadi kamu kena tahu sini 90 darjah ni. Kenapa cikgu ambil kat sini? Sebab dia akan pindah ke sini. Okey, jadi kamu kena tahu jika objek kita tu dekat sini, dia akan pergi ke sini 90 darjah. Faham tak kenapa? Kalau objek dekat sini, dia akan pergi ke sini. Image dia kat sini. Kalau sini objek, sini image. Boleh faham? Jarak dia tu sama. Ini pusat. Kalau ini objek, dia image kat sini. Dua kotak. Alright. Tetapi objek tu tidak berada kat situ. Iaitu objek itu berada dua langkah secara berserenjang dengan garisan ni. Jadi image tu juga akan berada dua secara berserenjang dari sini. Jadi sinilah A prime. Cikgu ulang sekali lagi. Cikgu nak gunakan contoh B pula. Untuk B tu paling dekat pada garisan ni dan dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalaulah cikgu labelkan dekat sini sebagai L, L prime ada kat mana? 5 daripada pusat ni. Daripada pusat, dia berada 5 unit. Jadi cikgu akan kira 1, 2, 3, 4, 5. L prime akan dari sini. Kalau cikgu ulang sekali lagi, kalau objek ada kat sini, image ada kat sini. Itu faham? Sebab sini pusat dia. Pusat dia ada kat sini. Dia, kalau objek ada dekat palang ni, 5 unit, dia akan pergi ke sini 5 unit. Sebab ni 90 darjah. Tapi kenapa tak guna yang kat bawah tu? Maksudnya guna dekat garisan yang lain tu. Oh, tak. Kita kena guna palang ni. Ni cara mengira. Ni cara mengira tu macam tu. Kamu kena ambil titik pada palang ni yang paling dekat dengan koordinat-koordinat yang ada. Cikgu habiskan dulu Tengok. Kalau
objek tu ada dekat palang 5 unit daripada pusat, image bagi L ini akan ada kat sini. L kat sini, image dia kat sini. 5 unit daripada pusat putaran. Tetapi B itu bukan berada kat sini. Dia berada 1, 2, 3, 4 unit daripada palang ini. Jadi image pun 4 unit daripada L prime ni. Jadi dia bilang macam ni je. 1, 2, 3, 4. Sinilah B prime berada. Cikgu ulang satu lagi. Kata cikgu nak menggunakan C pula. C ni dekat palang ni mana koordinat mana yang cikgu ambil? Berapa jauh cikgu kena ambil? Berapa kotak? 1, 2, 3. Yang kita bila kita tengok secara berserinjang tu dia paling dekat. Jadi yang ini 1, 2, 3 ni cikgu kata ini adalah K. Jadi katalah ini K, dia K prime iaitu image bagi K 1, 2, 3 juga dia akan berada kat sini. K prime ada kat sini. Tetapi koordinat C itu bukan berada di K tapi berada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit dari K secara bersenjang. Jadi dari K prime ni juga dia akan pergi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sinilah C prime berada. Dan kita ambil pembaris. Sambungkan A kepada B. Sambungkan A kepada C. Sambungkan B kepada C. Jadi ini adalah objek, ini adalah image bagi objek yang diberikan. Pening tak nak terima tu? Pening. Okey. Kamu take note dulu yang ni. Lepas tu cikgu nak lukis satu lagi gambar rajah dan beri contoh satu lagi. Okey. Ataupun cikgu terus padamlah. Cikgu beri contoh terus yang satu lagi dengan soalan yang sama ya. Iaitu putaran 90 darjah arah jam pada asalan, iaitu titik 00. Jadi cikgu letak sini balik 00 sini. Sekarang ni cikgu ambil sini sekali lagi 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Negatif lah. Dan sini 2, 4, 6. Negatif. Cikgu lukis sekarang ni dekat sini. Ini A. Di sini B. Dan di sini C. Okey. Apa soalan dia? Kita nak dapatkan A prime, B prime, C prime di bawah satu putaran 90 darjah melawan arah jam berpusat pada asalan. Okey, berpusat pada asalan. Kamu masih nampak cikgu kan? Okey, sebab ada call dekat sini ni, jadi cikgu pun tak berapa nampak kamu dah. Okey. Okey, berpusat pada asalan. Jadi sekali ABC. Jadi kita nak ajar cara bilang tadi. Kalau pusat tu dekat sini, objek ni akan pergi ke sini tau. Itu je yang kamu kena tahu dulu. 90 darjah. Jadi palang yang cikgu akan gunakan ialah palang ini dan yang ini.
Okey, daripada sini nak pindah ke sini. Sebab sini 90 darjah ni. Okey. Jadi untuk A, palang di A ni mana dekat sekali dekat sini. Kalau cikgu label ni sebagai P prime akan berada 3 langkah. 1, 2, 3 juga. Sini P prime. Okey? Kenapa cikgu pilih P kat sini? Sebab cikgu nak dekat A. Paling dekat dengan A secara berserenjang. Iaitu dia berserenjang tu berapa unit? 2 unit. 1, 2. Dan image dia tu 2 unit. Berserenjang dengan P prime ni. 1, 2. Di sinilah A prime berada sebenarnya. Okey. Komen sikit. Boleh faham tak? Cikgu, kamera cikgu macam jadi terbalik. Oh, okey, jap. Okey, mungkin pasal tadi kot. Pasal ada call tadi. Okey, sekarang betul dah kan? Betul. Alright, boleh nampak jelas ni? Boleh. Okey kan? Sebab tadi kemudian terbalik, cikgu ulang dulu yang B. Untuk koordinat B. Koordinat B dengan palang di sini, cikgu akan ambil dekat sini. Dekat sini. Faham tak ambil kat sini kenapa? Sebab dia mendekat dengan B. Secara berserenjang. Dan ini cikgu akan labelkan sebagai K. Dia kena ikut apa yang 90 darjah kat situ Betul. Tapi kalau macam kat belah yang belah lain tu pun ada 90 darjah. Boleh. Kalau kamu nak guna palang ini, guna 2 palang. Yang sini dengan yang ini, atau yang ini dengan yang ini. Dia boleh mana-mana je. Sebab 90 darjah tu, palang ini ke sini 90 darjah. Palang ini ke sini 90 darjah juga. Boleh guna 90 darjah mana-mana je. Dua yang melibatkan yang inilah. Boleh guna yang ini dengan yang ini. Sebab yang dia duduk sini. Atau yang ini dengan ini. Dan yang kamu kena faham, gambar rajah ini akan pergi ke sini. Alright. Jadi cikgu pilih yang ni dengan ini. Palang yang cikgu pilih. Jadi kalau K ada kat sini, dia berapa jarak daripada pusat? 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia akan pergi K prime pun 5 dekat sini lah. Kat sini K prime. Sebab sini 5, sini pun mesti 5. Dan B itu berjarak 1, 2, 3 dari K. Jadi B prime akan berjarak 1, 2, 3 dari K prime. Jadi sini B prime. Cikgu sambung lagi untuk C pula. C kena sebulan? Kenapa tak guna yang K tu? Oh, kenapa tak guna yang ni? Sebab K kat sini. Dia dekat dengan B. Kalau cikgu ni nak guna yang ni, sengit pula. Cikgu nak lurus. C, kalau cikgu nak sambungkan ke palang ni, dekat sini. Tak, maksudnya yang nak nak plotkan B prime tu, kenapa kena kenapa tak guna K yang kat situ? Oh, tak. Dia memang teknik dia gitu. Sebab kalau kamu nak 90 darjah, tak bolehlah guna K kat sini. Naik atas ni tak boleh. Dia memang, dia kena guna pada palang ni, jatuh palang ni. Sebab tu 90 darjah sini. Dia tak boleh naik K turun K atas. Itu pantulan, bukan putaran. Faham? Jadi kalau kita nak lebih jitu lagi, buat eksperimen yang lukisan tu. Lukisan macam ni. Okey, jadi cikgu tunjukkan sikit lagi tambahan, iaitu kalau sini dia pergi ke B ni. Nampak? Tu dia. Tapi sebab nak melukis tu, belajar mengira ni memang lambat sikit. Tapi bila kamu dah faham, dia lebih cepat untuk dibuatkan nanti. Kalau kamu nak lukis, nak ukur 90 darjah di sini,
penat nanti. Lambat. Sampai walaupun kamu dah faham, tetap lambat. Okey? Nampak tak dia pergi situ? Jadi ni kalau nak tahu itu, kamu kena buat garisan lurus lah. Dan nanti dia akan pergi sana. Ukur 90 darjah. Tapi cikgu nak ajar sekarang ni cara mengira. Okey. Kalau C, cikgu akan ambil titik kat sini pula. 2 unit daripada titik asalan. Jadi di sini cikgu akan label sebagai Q. Dan 2 unit tu dekat sini. Sini 2 unit, ke atas pun 2 unit. Dan daripada Q, C ni daripada Q ialah sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi daripada Q prime ialah 1, 2, 3, 4. Sini adalah C prime. Daripada situ kita sambungkan gambar raja, iaitu C prime sambung kepada B prime, C prime sambung ke A prime, dan A prime sambung ke B prime. Itu gambar raja. Ini adalah objek, ini adalah image. Okey. Cikgu rasa kamu belum cukup faham lagi teknik ni. Kita buat satu lagi. Tapi sekarang ni cikgu akan buat di mana kita tidak melukis pada asalan lagi. Okey, sekarang ni kita akan buat ABC, tapi paksi X dengan Y ni masih ada kat sini. 0, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Negatif. Sini 2, 4, 6. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Okey, kamu beri cikgu satu nombor antara 1 hingga 4. 3. Bagi satu lagi nombor 1 hingga 4 lagi 2. Yang nombor kamu pilih tu cikgu nak letak dia sebagai pusat, berpusat. Sini berpusat 32. 32. Jadi pusat sekarang ni, tadi cikgu buat pusat putaran berada di 00. Sekarang ni pusat putaran berada pada 32 sini. Sini pusat. Dan kemudian cikgu akan lukis satu segitiga sebagai objek. Iaitu sini A, B, C. Okey, sekarang soalan dia tu lukis A prime, B prime, C prime berdasarkan satu transformasi putaran 90 darjah melawan arah jam berpusat pada 32. Okey? Bukan pusat dekat sini, pusat dekat sini sekarang. Jadi apa yang cikgu akan lukis mula-mula ni, cikgu akan buat satu segi 4 seolah-olah pusat paksi Y dengan X ni berpusat kat sini. Ni tengah-tengah dia. Itu cikgu punya starting point dia. Kita buat dulu. Okey, tinggi mana? Tinggi secukupnya lah. Secukupnya tu ialah nampak cikgu buat cross dia dulu. Seperti yang ini. Cross di sini untuk mana pula dia punya. Okey, ada sini. Okey. Okey. Seperti tadi jugalah. Okey. Jadi sekarang ni kamu tengok
kita nak kira sebab melawan arah jam, gambar rajah dekat sini, sukuan ini dia akan pindah ke sini, kawasan sini. Itu kamu kena tahu. Jadi palang yang cikgu akan guna ialah palang, cikgu labelkan Y dengan yang X ini. Okey. Jadi kalau kamu nak guna palang ini dengan ini boleh, nak guna ini dengan ini pun boleh. Okey, jadi bila cikgu dah decide nak guna ini dengan ini, bermaksud bila cikgu nak kira untuk A, cikgu akan kata kalau ada satu koordinat dekat sini, dia akan pergi ke sini. Faham tak kenapa ada 2X ini? Sini pergi sini. Kalau objek tu dekat sini, image dekat sini. Yang itu kamu faham? Sebab ni 90 darjah. Okey. Jadi apa tujuan palang ni? Untuk mendapatkan sudut 90 darjah. Kalau objek ada kat sini, dia akan pergi ke sini. Tapi objek tu sebenarnya tak ada kat sini, tetapi secara berserenjang dia berada 1, 2, 3, 4 daripada X ini. Jadi cikgu akan pergi ke atas berserenjang sebanyak 4 juga. 1, 2, 3, 4. Sini adalah A prime. Okey. Tengok betul-betul? Boleh faham tak? Anis, boleh follow? Pening dah? Hello? Masih ada di sana? Anis masih ada? Ada cikgu. Okey. Tadi masa cikgu cakap tadi, kamu ada? Ada cikgu terkeluar. Iyalah, cikgu memang cikgu bukan terkeluar tadi tu sebab cikgu tak dengar kamu respon, cikgu keluar dulu untuk nak tengok apa? Takut ada apa-apa. Okey. Alright. Oh, tadi kamu dengar? Tadi tak dengar cikgu, suara cikgu macam blank. Okey. Mungkin. Okey. Jadi tengok gambar rajah ni nampak tak jelas? Okey. Okey, kalau gitu masa cikgu terangkan tadi macam mana dapat A kepada A prime ni, kamu dengar tak? Tak dengar ya? Tak. Alright, cikgu buat semula. Soalan tu kamu dengar tadi, soalan tu adalah lukis A prime, B prime, C prime
di bawah putaran 90 darjah melawan arah jam berpusat pada 32. Yang itu kamu dengar? Dengar. Okey ya. Jadi sekarang ni cikgu akan padam balik benda yang cikgu buat ni. Okey ya, cikgu terangkan semula. Okey, untuk cikgu mengalihkan A, cikgu akan ambil satu koordinat pada palang ini berjarak 2 daripada pusat. Kalau cikgu ada objek tu P dekat sini, P prime ada kat sini. Kalau sini P prime dekat sini. Yang itu faham tak? Faham? Okey. Tetapi kita tak ada objek pada P. Kita ada objek yang berada 1, 2, 3, 4 daripada P secara berserenjang. Jadi A prime berada 4 unit secara berserenjang daripada P prime. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi di sini adalah kedudukan A prime. Yang itu faham? Okey, dengar betul-betul. Untuk B, cikgu akan ambil 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Sebab dia yang berserenjang dengan B. Yang ini kalau cikgu labelkan Q, Q prime akan berada 1, 2, 3, 4 di sini. Sini adalah Q prime. Tetapi objek kita bukan Q, tapi B. Jadi B berada 1, 2, 3 dari Q. Jadi B prime adalah 1, 2, 3 dari Q prime. Jadi sinilah B prime yang sebenar. Dan yang akhir sekali, C, daripada pusat ni, cikgu bergerak satu langkah saja ke sini. Dan ini cikgu labelkan sebagai R. Jadi, C, okey, ataupun R prime adalah satu langkah je di sini. Jadi, sini adalah R prime. Kalau R, objek, R prime ada kat sini. Dekat sini. Betul-betul dekat sini. Okey? Pada palang ni. Jadi, C berada 1, 2 unit daripada R. Jadi, C prime berada 2 unit daripada R prime. 1, 2. Jadi, sini adalah C prime. Dan yang tinggal, cikgu sambung saja. C prime sambung kepada A. C prime sambung kepada B. Dan A prime sambung kepada B prime. Jadi, ini adalah objek, ini adalah image. Okey, jadi yang ini, cikgu nak kamu buat betul-betul. Buat betul-betul tu maksudnya, soalan ni kamu boleh baca ke? Daripada, boleh nampak ke dekat whiteboard yang sebelah sini? Boleh. Okey, jadi kamu salin soalan ni. Lukis A prime, B prime, C prime di bawah satu putaran 90 darjah melawan arah jam berpusat pada 32. Dan kemudian kamu lukis palang paksi Y, palang paksi X dan titik 32 ni kamu palangkan semula dan kamu salin ABC ni dan kamu cuba buat sendiri balik. Dapat tak yang ini?